Tu jangan lupa klik like, komen dan share video ni. Okey, hari ni kita nak update kita punya proses pembiakan ikan laga Okey, yang ni bahagian kedua dah. Tapi kita belum lepaskan lagi, kita tengok perkembangan terkini. Let's go. Sebelum tu jangan lupa klik like, komen dan share video ni. Okey guys. Yang ni tempat proses pembiakan ikan laga kita. Okey. Ni hari yang kedua. Okay, hari yang kedua kita masih tak lepaskan lagi dia punya betina lagi ni sesi hari kedua perkenalan dulu. Okey. Tapi hari ni malam ni kita dah start boleh lepaskan lah. Selalunya kita akan lepaskan dalam lewat malam. Okey, lewat malam sebab dalam target dalam tengah hari esok pagi diorang dah start berbelit-belit lah guys. Okey. Ni kita sesi suruh perkenal ni dah masuk 2 hari lah. 2 hari ke 3 hari. Kita selalunya buat lama sikit lah. Sebab sayang lah ke induk dia. Baik ni. Okey, lepas tu kita tengok bahagian ni pula. Okey, korang tengok yang tu ada dia punya buih lagi. Buih dia masih elok lagi guys korang tengok. Ni memang betul dah ready. Betina dia pun dah, aku cakap dah ready betul lah. Okey. Ni betina dia pun besar juga guys. Tak nampak sikit lah. Nampak ni betina dia. Perut memang besar betul. Okey, yang ni kita cover sikit lah. Sebab apa kita menggunakan aquarium. Nanti bila dia dah start bertelur ke, dia akan dah start bertelur dekat buih-buih tu, nanti kita akan tunjuk contoh. Sebab ini kira macam proses untuk pembelajaran. Macam kita nubis-nubis, korang boleh lah nanti kita tengok dalam aquarium ni mudah kita faham. Proses-proses dia. Okey. Tapi kita punya teknik ni korang nampak. Kita bagi cacing sutera guys. Bagi cacing sutera dengan blockworm lah. Sepanjang minggu ni. Okey, sebelum kita breed ikan, kita akan pump dulu ikan kita dengan makanan hidup. Makanan hidup only. Cacing sutera, blockworm. Okey, ni pun ada lagi betina. Ada lagi guys. Ni yang mata hijau tu. Jantan dia kita tak dapat lagi. Nanti kita akan buat dia. Tapi minggu ni memang ikan kita semua makan makanan hidup Sebelum kita nak biarkan ikan laga ke ikan gapi, walaupun ikan blue polar, okey, selalunya kita akan bagi makanan hidup Memang kelebihan kita makanan hidup. Cuma kos dia terlampau tinggi je. Kos dia terlampau tinggi. Jom kita tengok anak ikan blue polar sikit yang dah umur 1 minggu. Okey. So jangan lupa klik like, komen dan share video ni. Nanti kita akan sambung lagi part 3 kot. Ni korang bolehlah study. Okey, kalau korang nak biarkan ikan laga, kita suggest korang pakai aquarium kaca. Senang kita nak monitor. Kalau tak faham korang komen balik Okey. Nak order aquarium, filter lampu, tengok kat kita punya TikTok shop ataupun Shopee. Datang pick up pun boleh dekat Setapak KL. Thank you.